Guys, kalau korang craving makanan Korea di Melaka, jangan lupa untuk singgah BBQ Chicken Kerbau. Ianya bukan sahaja halal dan premis ini juga mendapat grade A dari segi kebersihan. Antara menu yang direkomend adalah chicken burger yang menggunakan secret sauce. Isi dagingnya sangat berjus, tambah pula dengan sos istimewa. Memang sedap. Dan yang ini paneer mushroom soup. Yang ini weh sumpah sedap. Roti lembut, sup cukup berkiri memang perfecto. Kalau bawa anak boleh order roast tteokbokki. Tak pedas, just nice. Tteokbokki ni ada 2 pieces, gochujang dan juga secret sauce. Satu pedas, satu tak. Nak makan nasi boleh cuba bulgogi over rice. Daging dia lembut betul. Pancake viral kimchi jeon. Nikmatinya dengan chili oil. Sedap, especially kalau makan panas-panas. Menu of the month, December special cheese chickens. Dalam set ini ada cheese chicken bulldog, cheese balls, cheeseling chicken, fried dumpling dan juga ramen with cheese dekat tengah-tengah. Set ni memang sangat berbaloi, especially kalau kita datang makan ramai-ramai. Ramen ni memang padu pedas. Nikmati pula dengan ayam berkeju. Yang ini unik dan special sikit, UFO. Ada 12 chicken with 4 flavors, golden fried, hot, mala hot dan juga honey garlic. Actually korang boleh pilih daripada 12 flavor yang ditawarkan. Ayam bersalad keju ni memang favourite saya. Untuk minuman, korang boleh cuba coconut coffee, apple calamari fruit juice dan juga aloe honey Korean tea ice. Menggunakan ramuan halal dan fresh, portion besar, dari segi rasa memang puas hati. So jangan lupa datang untuk cuba sendiri, okay?